Umur sudah lebih 40 tahun tetapi simpanan yang ada ala kadar saja. Jika anda tergolong dalam kumpulan ini, boleh tonton video ini sampai habis sebab saya nak kongsikan teknik terbaik untuk anda ada tabungan yang kukuh sebelum anda bersara. Kebiasaan orang yang berumur 40 tahun ke atas sudah ada pekerjaan yang stabil. Tetapi masalah terbesar mereka adalah komitmen bulanan yang tinggi dan tidak mampu untuk menyimpan. Jadi perkara pertama untuk anda buat adalah kaji semula perbelanjaan bulanan anda. Cuba hidup di bawah kemampuan dan ajak isteri atau suami untuk sama-sama bantu tambahkan simpanan. Untuk memulakan simpanan, anda boleh fokus untuk menyimpan dalam bentuk emas dan dapatkan 100 gram emas yang pertama menggunakan akaun Emas Gap. Anda boleh simpan sebanyak 3 gram sebulan selama 36 bulan atau 3 tahun. Atau anda boleh bahagikan simpanan 1.5 gram untuk suami dan 1.5 gram lagi untuk isteri. Bila sudah capai target 100 gram, anda boleh ulang sehingga anda berjaya capai target sekurang-kurangnya 1 kilogram emas dalam simpanan untuk satu keluarga. Anda bersedia untuk memulakan tabungan emas, anda boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan insyaAllah saya akan bimbing anda sebaiknya.